Bismillah. Si Medan tu dia mancing lais. Oh, Kumpau. air kotor je. Baung. Kita pergi tengok luka. Bismillah. Selamat tengah hari bang. Saya nak tengok luka, nak siapkan ni. Sebab petang ada aktiviti nak menajur pula. Alhamdulillah pagi tadi dah ngena. Pagi tadi dah ngena 8 kilo lebih. Oh, geng-geng buat laju je kat situ. Geng-geng alung. Jumpa kejap lah member. Nak tengok luka. Takut. Macam gobor-gobor. Apa ni ikan ni? Oh, kan betul kelabau. Tu gedebuk. Kelabau. Alhamdulillah. Baru dapat lesen kelabau bang. Udang belum. Wah, parah ni. Air memang teruk putih. Alhamdulillah kelabau. Merah mata. Padu mantap. Termasuk sawah kan terbang kau. Tu pun kena terbang. Air makin kotor bang. Air makin kotor. Alhamdulillah. Bagus sebut alhamdulillah dah nampak udang. 1, 2, 3. 3 ekor. Air belum rendah betul, tapi saya target nak habiskan semua. Jadi air bau separuh ni saya dah redah je bang. Nasib tu yang cupu-cupu kali tu. Tengok luka ni memang air timpas. Air timpas tu air surut habis lah. Tu paling cantik. 1 ranting speed kuning. 2 gaklah ranting gosok sikit ni. Ni abang dia kak. Ni abang dia ni. 3. Alhamdulillah. Padu mantap. Surut dalam semak tu lah. Alhamdulillah. Speed kuning comel-comel. Kuning comel pula. Tu. Mana pergi yang kasar-kasar ni? Janganlah mengajuk. Pasif pula dia air putih ni bang. Bungkuk-bungkuk. Masuklah banyak-banyak. 1 ikut. 2. Alhamdulillah. Padu mantap. Jangan bersih sikit. Supik kat depan. La ilah. Udangnya mana? Ini udang mati ni. Supik kat depan. Dalam tu tak besar. Ni supiknya besar. Allah. Mesti mati ni. Tak ada udangnya. Sayang. Tinggal 2 ekor je. Subhanallah. Tinggal 2 ekor je bang. Yang ni mati kat depan ni. Wow ni. Allahu Akbar. Tak rezeki bang. Dapat speed yang mantap. Alhamdulillah, tambah lagi 2 ekor. Tapi comel-comel pula kali ni. Ayolah, udang. Comel tak comel juga lah bujang. 1 dan 2. 2. Padu mantap. Alhamdulillah. 1, 2. Alamak, suami isteri pula.
Suami dia kita ambil, isteri tak boleh ambil. Suami isteri lah pula. Ini isteri dia. Pergi balik. Suaminya kita ambil sebab suaminya banyak. Baru mantap. Foto-foto lukanya. Tapi ada. Foto pun ada. Baru masuk ni. Alhamdulillah 2 ekor tu ada speed tu. Alhamdulillah. 2 ekor ada speed bang. Dua ekor bersepit dah ki, alhamdulillah. Satu. Alah ranting. Mari sini. 2 ranting. Alah. Aduh ranting. Padu. Macam bersih. Ada barang. Macam bersih, ada barang. Alhamdulillah. Cantik juga saiz dia. Beko ni, beko. Lemek. Abang kuning 1. Sepit biru 2. 3 ekor sepit biru 3. Pada mantap. Alhamdulillah. 4 color tu. Alhamdulillah. Ada wakil. Ada wakil. Tu dia. Keluar. Purba sepit dah tertanggal kat dalam ni. Tu dia. Alhamdulillah purba badan dia. Mantap. Ni kecil. Macam bersih sikit. Alhamdulillah tambahan. Lukah comel tak berapa bersih. Ada barang. Alamak, ada sepit bang. Mari sini. Kulit keras tu. Tu dia. Baru mantap. Ada apa tu? Labau-labau. Saya nak cuci aja. Tak jengah ada labau-labau punya. Udang pun ada ekor. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ada sepit juga udang ni. Mana badan kau? Alhamdulillah. Terima kasih kau. Pada mantap. Labau. Dah 2 ekor dapat. Alhamdulillah. Pada mantap. Berhenti. Ada sekor. Alhamdulillah. Tu berhenti ada sekor. Alhamdulillah. Tu berhenti ada sekor. Sempat kau sepit aku ya. Tu dia. Pada mantap. Alhamdulillah kotor-kotor ada isi sekor. Ini yang dinamakan pada mantap bang. Pokok gengas. Tak biasa jangan dekat-dekat bang. Melepuh kulit ni. Kalau tak biasa, kalau dah biasa silakan. No problem. Tu dia. Segala ranting pada mantap. Yo. Macam ada udang. Kan betul. Kenapa mati? Ada yang mati. Allah. Dah tak rezeki tadi. Udang ni dah masuk dah betul. Jiun pula. Allah.
Berapa ekor mati ni? Ya Allah, 2 ekor mati. Satu. Mati. Ini betina, tak boleh ambil. Seekor je tinggal. Alhamdulillah jugalah ada tinggal. Pada mantap. Rasa bergegor ni. Apa tu? La ilaha illallah. Baung bang. Baung ada, udang ada. Sampai dah kojol udang. Udang banyak mati air macam ni pula. Aduh. Baung bang. Baung ada, udang ada. Baung mati. Baung mati. Bang. Aduh mantap. Lekat jaga duri. Jaga duri dia. Kekok. Meninggal udang ni. Terkejut baung ni masuk kat. Alhamdulillah. Berminyak muncung hari ni bang. Duduk situ, diam. Tu udang seekor yang hidup ni. Pada mantap. Bismillah. Mana bersih lah. Kutu pula. Kutu-kutu pun ada. Itu pula bang suka. Kutu-kutu pun ada. Ya Allah, mati lagi bang. Udang apa hal lain ni. Mati lagi. Mati lagi. Tinggallah seekor. Nasib baik ada wakil. Ni mati tadi. Bang. Mati lagi bang. Alhamdulillah. Mantap. Ada gegong. Terbul. Udang ada, ikan terbul ada. Memang nak kena tajuk. Alhamdulillah. Ada lagi. Udang perempuan lagi bang. 2 ekor pula. Balik. Tinggallah seekor jantan dia ni. Kahwin 2 kau. Alhamdulillah. 1. Sepasang bukan 2. Ini buat tajuk. Pada mantap. Alhamdulillah. Allah, umpan dah habis pula. Umpan dah habis bang. Dia bergasak pula kat sini. Ya Allah. Nampak tu. Umpan dah habis. Mana cerita ni? Alah. Ya Allahu Akbar. 1 2 3 4 bang. Alhamdulillah. Nasib baik ada ubi harapan ni. Nasib lah tu. Pada mantap. Alhamdulillah bang, selesai. Selesai. Tengok semualah, cuma sebiji. Satu biji je tak dapat tengok. Jadi lebih kurang dalam 41 biji saya tengok. Ni nak kena cepat ni, saya nak pergi ambil umpan, nak pasang tajuk. Kita tengok hasilnya. Alhamdulillah. Ikan ada 3 ekor tu. Berminyak muncung hari ni bang. Bau. Nampak. Labau udangnya. Tu dia ada bang. Ada. Alhamdulillah, tapi tak berapa meriah sangat lah. Tapi ada lah. Tu dia. Tanggal lah sepit. Tu dia. Kau lari buat apa? Tu dia bang. Kala-kala bang. Kala-kala alhamdulillah minggu ini. InsyaAllah.
ada rezeki, ada kesihatan yang baik, minggu depan saya beraksi lagi. Kita tengok macam mana dia punya hasil. Ni kira alhamdulillah dan termantap lah. Macam tu cakap. Okey bang, sekian saja. Terima kasih menonton, terima kasih menyokong. InsyaAllah panjang umur kita bertemu lagi. Alhamdulillah. Bye bye.